Mana ayam mama punya? Tak emas lah ibu buat. Mana? Alamak, nak pegang. Kau nak kat mana sebenarnya? Ada sini. Jalan. Okay. Mama tak cantik lah. Okay, jom. Payung dia biarkan. Ayah memang. Tak, ayah memang pegang hantu. Ayah jangan dah laju. Tak payung tak? Yang ambil tu, yang besar. Pening ah. Ayah ambil yang besar. Ayah pegang mata lain. Ayah pegang mata lain. Dia pergi zoo negara. Kau tengok sekarang pukul apa. Memang mata. Kaki dia gerak. Pasal nak? Gerak-gerak kaki. Yang besar ni dia tak? Dia? Itu lah. Dia banyak. Banyak. Ada yang macam hijau, ada yang macam kayu dah kering. Memang kami hutan ni tak pasal dia. Okey, imu tu apa imu? Imut. Burung-burung dia. Burung gang. Ui, ada burung tadi. Tu nampak tu, Kak. Sidat. Kami takut sangat ah. Tak ada apa dah takut siap. Aku betul nak berani. Tenang, Mama tenang. Abang je boleh panggil. Bukan tu. Kak, tu tak apa. Ha, tu. Oh my god. Video macam babi kan. Weh, muka dia. Halo. Nampak je. Kan dia atas tu ambil. Dibantik. Saiz jantan lebih besar berwarna gelap. Betina kulit coklat cerah. Mereka merupakan perenang yang bagus. Perenang yang bagus. Dah mampu Patut tak ada air. sungai untuk mencari makanan. Dia yang kecil apa badan dia ni bonggol wah. Lemak ni. Tu artis ni. Atletik black belt. Dia tinggi sikit daripada Nadia. So kalau jumpa dia in real life, kira dia akan mati lah. Dia ikan black bear. Dia tinggi ayah. Ini yang mereka black belt ni yang paling ganas. Tinggi tu. Dan besar. Nampak. Pola. Sejuk lah. Dia pusing situ je tadi. Sana bawah naik bawah. Turun bawah. Tak ada air kan? Tahu lah. Nampak? Nanti dia naik, dia turun situ balik. Comel dah pandan ni. Comel ke dia gigit juga. Oh tak ada air lah sana dia rendam. Tengok dia turun gitu-gitu je dia pusing. Kadang kau ni tu badan dia. Wow. Oh, cerana. Ha ni abang dia.
Lawak lah. Dia bergerak. Kita celebrate birthday girl here. And me. Banyak lagi. Dia tak pergi lagi. Ni pun dah pongot. Dah pongot. Sekarang dah pukul 5.30 dah. Tak solat asar lagi. Ayo, Tata, ayo. Max nama dia? Nama dia ni Tsunami. Oh, lepas saya. Macam mana ya? Tunjuk pandai tu. Dia lah, dia tunjuk Raya, dia tunjuk Raya. Dia tunjuk hero. Tsunami. Oh, ya saja ya. Mata dia je. Orang hutan lah. Kan maksudnya macam manusia. Oh. Nama dia Tsunami. Panggil dia. Tsunami. Dia tunjuk mata ya. Ada kejap mata. Nama dia Tsunami. Orang tak nama Tsunami. Tsunami. Dia tunjuk mata ya. Sekarang kita berada di... Kita balik kat sini. Sekarang kita kat sini. So, kita nak ke mana? Sini. Savannah Walk. Atas Yes sini. sir. Kita kena ke sana. Lagi sikit, Mama. Mana? Ni, kita turun bawah dan balik. Ini memang ada sotek tu. Bukan saya tulis. Kapibara. Kapibara dan Oyen. Salahnya orang dah tidur dah. Oyen buat apa namanya Oyen? Kapibara. Sekarang dah pukul 6. Nak gerak dah. Wah. Jauh dia mati. So, kita tengok kadar bayaran. Ke setiap hari. Interest free. Okay. Hai korang. Sekarang ni kita berada di Masjid Al-Ridwan. Masih semua kat hotel ni. So, kita orang berbalik dari sini. Say hi. So, korang jangan lupa like, subscribe video YouTube kakak. Okay? Okay? So, bye. Ada maklumat baru. Kami kena kami parking di masjid dan secara tiba-tiba ada kereta di belakang kita orang.